besar gila. Tak tahu lah ada apa cili apa dia pakai ni, besar mampus. Okay. One, two, three. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni aku teringin nak makan nasi kerabu So aku nak bawa korang kat satu tempat yang memang jiran-jiran ke area Danau Kota Setapak ni cakap sedap. So aku nak cuba hari ni. So tunggu apa lagi? Jom kita try. So, kita nak makan kat mana Ada satu kedai ni, nama dia Dapur Max. Kat sini ada dua lot. So korang boleh pilih nak makan kat dalam pun boleh, dekat luar pun boleh. Ikut suka korang lah. Lemak bakar ada tak? Lemak bakar kita tak ada. Tak ada? Tak dapat stok yang elok. Oh, ya ke? Yang elok, yang keras tu ada. Sentiasa ada yang tu. Yang lembut tu susah nak dapat. Oh, okay. Bagi saya nasi kerabu ni daging Ni daging. Daging satu. Yang ni kuah apa kak? Ni dia punya tumis. Oh, tumis. Tumis nasi kerabu. Oh. Ni bodoh lah. Bagi solok apa ni? Lada satu. Dengan telur masin satu. Okey, itu je. Ni ikan apa bang Ikan dongkol. Ikan dongkol. Boleh makan nasi. Oh. So hari ni guys, kita nak try nasi kerabu Max ni. Aku dah lama gila nak makan. So tapi hari ni tak ada lemak bakar. So aku agak kecewa sikit. Tapi kita ada daging dan kita ada solok lada ni. Aku tak pernah try lagi solok lada ni sebelum ni. So hari ni kita nak cuba. So jom kita try. Okay, so cara nak makan dia, biasanya korang kena gaul-gaulkan dia kena gaulkan semua ingredient yang ada ni. Aku tengok ramai orang yang buat review, especially yang luar negara datang Malaysia cuba makanan tapi diorang tak tahu cara nak makan sebenar dia. So korang kena gaul semualah. Bagi dia sebati baru sedap makan kan. Apa ni sayur-sayur ni, sos-sos dia. Right. Kita nak try solok lada dia ni dulu. Right, besar gila. Tak tahu lada apa cili apa dia pakai ni, besar mampus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Sedap. Isi dia banyak Tebal ni isi dia. Tak. Dia ada rasa kelapa-kelapa sikit. Aku rasa dia ikan dan kelapa ni. Wow. Aku expect dia jadi pedas sebab ada lada ni, tapi dia tak pedas. Wow. Dan dia punya cili dia pun lembut bila kau gigit kan. Keropok dia ni hancur-hancur kan. Kita nak try nasi dia pula dengan daging ni. Daging dia try daging dulu. Bismillah. Daging dia macam dia punya rempah tak kuat sangat Dia ada rasa macam kunyit-kunyit sikit. Alright. Belakangan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila makan nasi dia, yang sos dia semua tu memang sedap lah. Sedap. Kita letak telur masin dia sikit kan.
Okay, kedai ni dia bukan dia setakat ada nasi kerabu tau. Dia ada masak singgang. So basically dia kedai menu-menu pantai timur lah. Macam nasi kerabu ni kan. So korang boleh try, boleh datang sini dekat Platinum Walk Kedai dia tak jauh mana pun. Kalau dekat area Setapak Danau Kota, korang search Setapak Central tu kan, Mall Setapak Central tu dekat sebelah so korang datang ke sini. Dia buka pagi 8.30. Kalau tak silap aku, ada satu hari dia cuti, aku tak ingat. Tapi nasi kerabu memang pagi. Cuma pada aku daging dia sedikit macam liat sikit lah. Tapi boleh makan ni. Aku pernah try nasi kerabu dekat tempat lain yang daging dia lebih lembut lah. Tapi rasa okey, sedap. Kita ambil solok lada sikit, daging sikit. Guys. So set yang aku ambil ni adalah nasi kerabu daging bakar. Biasa aku ambil daging lah. So harga dia set daging bakar ni RM9, tambah telur masin RM1.5, solok lada RM4, limau ais RM3. So dalam total semua RM17.50 lah. Tapi kalau hari biasa aku ambil set daging biasa je. Aku tak adalah tambah-tambah banyak sangat. Cuma hari ni aku nak try solok lada tu sebab tak pernah try lagi. Alright, so kita cubalah. Biasa aku ambil pun biasa dalam RM9 ke RM12 lah kalau campur telur masin apa semua kan. So harga dia masih reasonable lagi lah pada aku. Okay, part tu guys. Kalau korang tengok lauk kat sana tadi, dia ada ayam goreng, ada ayam macam bakar, ada ikan tongkol tadi aku tengok. Aku tanya dia ikan tongkol, macam gulai ikan tongkol. So variety juga dia punya lauk. And then dia punya nasi ni kalau korang makan kat tempat lain, kadang-kadang dia macam kering sikit. Yang ni dia tak kering. Dia ada letak kuah apa tadi aku tak ingat lah. So dia macam basah-basah juga. So bila makan tu tak ada rasa kering kan. So misi lemak bakar aku hari ni tak berjaya. Overall makan dekat kedai Max ni okey, rasa dia sedap. Recommended, boleh datang lagi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe pada YouTube channel aku. Tekan butang loceng tu dapatkan update-update terkini. So something yang korang kena cubalah. Alright, so jangan lupa stay tuned for next video. Alright, so check it out. Bye bye.